Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurhana Kristina merupakan wartawan TV PSS SNK Datuk Khailan. Tema yang akan diketengahkan dalam episod kali ini ialah bahan digital memperkasakan pendidikan negara. Seperti yang kita sedia maklum, program Nilam diadakan untuk menggalakkan aktiviti membaca dalam kalangan murid sekolah. Pada 19 Mac 2024, sistem AIS telah diperkenalkan di mana murid akan merekod bacaan secara dalam talian bagi menggantikan perekodan secara manual. Aplikasi AIS yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada awalnya kurang mendapat minat daripada murid SMK Datuk Khailan. Sehubungan itu, Pusat Sumber Sekolah telah mengambil inisiatif dengan menghasilkan sebuah iklan untuk mempromosikan penggunaan AIS kepada murid sekolah. Mari kita saksikan iklan ini. Damia, seronok kan tadi? Kita dapat menyaksikan pelancaran Nilam. Cikgu PSS cakap, kalau bacaan Nilam kita banyak, kita diberi peluang untuk naik pentas. Serta kita dapat menerima hadiah. Best kan? Betul tu. Kalau kita dapat hadiah, gambar kita mesti masuk dalam TikTok PSS. Mesti bapa kita bangga dengan kita. Ya. Kami ada idea. Apa idea tu? Lepas makan nanti, jom kita pergi perpustakaan, kita buat Nilam. Ush, nak. Tapi, jom makan dulu. Tak apalah. Jom. Kasih, kenapa ambil borang ni? Nak rekod bacaan dalam Nilam lah. Sekarang ni bacaan Nilam dah tak pakai dah kertas ni, pakai digital melalui aplikasi AIS. Mesti kasih tak dengar apa cikgu cakap tadi. Oh, macam tu. Tapi, aplikasi AIS tu apa? Aplikasi AIS ni digunakan oleh semua murid di seluruh Malaysia. Bacaan murid direkodkan secara lebih sistematik. Melalui aplikasi AIS, cikgu-cikgu, ibu bapa dan KPTM dapat melihat status dan tahap pencapaian murid pada peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan melalui dashboard yang disediakan. Menarik kan? Ini sekaligus dapat menarik budaya membaca dan dapat menyumbang kepada keintelektualan negara. Oh, kalau macam tu, boleh tolong ajarkan saya cara untuk menggunakan aplikasi AIS ni. Boleh? Jom. Okey. Jadi Kasih, macam mana dengan AIS ni? Mudah dan sangat menjimatkan masa. Terima kasih kerana ajarkan saya. Saya berazam untuk baca buku lebih banyak selepas ni. Bagus. Tapi, apabila saya di rumah saya tiada buku, jadi macam mana saya nak rekod bacaan? Tak apa, sekolah kita telah menyediakan Rock Maya. Inilah Rock Maya sekolah kita. Banyak kan buku yang menarik? Wah, terdapat pelbagai buku yang menarik dekat sini rupanya. Hasil daripada iklan tersebut, ramai murid telah merekodkan bacaan mereka ke dalam AIS. Kesimpulannya, saya percaya bahawa penggunaan bahan digital di sekolah seperti sistem AIS dan Rakmaya dapat menyediakan satu idea yang lebih efisien dengan akses yang lebih luas dalam ilmu pengetahuan. Ia juga dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berupaya meningkatkan kemahiran teknologi dalam kalangan murid. Akhir kata, penggunaan bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara dengan melahirkan generasi yang lebih pengetahuan, berfikiran kritis dan berdaya saing dalam menghadapi segala cabaran. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.